Kenapa simpanan di Public Gold minimal RM100? Ini soalan yang selalu ditanya. Kenapa tak boleh mula dengan RM10 ataupun RM20 saja? Jawapannya mudah, simpanan emas bukan untuk cuba-cuba. Ia bukan duit lebihan yang kita tak kisah hilang. Emas ialah instrumen simpanan jangka panjang. Sebab tu jumlah minimum diletakkan pada paras yang munasabah supaya orang yang menyimpan benar-benar ada niat dan disiplin. Gaji minimum di Malaysia sekitar RM1,700. Mengikut periset kewangan, sekurang-kurangnya 10% wajar disimpan. Itu sudah RM170 sebulan. Jadi RM100 sebenarnya angka yang realistik. Kalau RM100 pun terasa berat, mungkin bukan soal emas. Mungkin struktur kewangan pribadi yang perlu diperbetulkan dahulu. Kerana emas bukan disimpan untuk 2 ke 3 bulan. Kalau jual terlalu awal, belum sempat lepasi cost spread. Tetapi ada satu situasi yang lain. Ada orang mampu untuk menyimpan, cuma setiap kali ada lebihan habis pada kehendak yang tak dirancang. Di sinilah emas berfungsi sebagai alat disiplin. Bila duit dah ditukar kepada emas, ia lebih sukar dibelanjakan secara impulsif. Kita bekukan duit lebihan tu menjadi aset. Itulah fungsi sebenar emas dalam kewangan pribadi. Simpan emas bukan kerana ikut orang, simpan emas bila sudah faham tujuan. Bila disiplin dah betul, jumlah akan bertambah. Dan bila gram bertambah, keyakinan kewangan juga akan bertambah. Jadi bagi siapa yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video saya di profil untuk 5 langkah mudah letak emas Public Gold. Saya bantu topas sebaiknya.